Pernah tak anda terfikir apa agaknya jadi bila sekumpulan orang awam, macam kita, cabar kuasa besar sesebuah negara di tengah lautan? Hari ni, kita nak kupas kisah Flotilla Sumut Global 2025. Satu armada bot-bot kecil yang akhirnya mencetuskan satu krisis undang-undang yang, gegar satu dunia. Okey, dengar ni. Kalau anda tengah tonton video ni, saya dah ditahan secara paksa. Bayangkan, anda dengar ayat ni keluar dari mulut seorang tokoh global macam Greta Thunberg. Ini bukan kenyataan spontan tau. Ini adalah langkah pertama yang dah dirancang teliti dalam satu perang naratif. Tujuannya, untuk kawal cerita tu dari awal lagi, sebelum pihak lain sempat cakap apa-apa pun. Baiklah, sekarang kita ke tengah-tengah aksi. Cuba bayangkan sekejap, Laut Mediterranean yang biru tu. Tapi lupakan pasal percutian. Kali ni, laut tu dah bertukar jadi macam satu pentas untuk satu pertembungan yang sangat-sangat tegang. Jadi, macam mana sebenarnya benda ni berlaku? Okey, semuanya mula bulan September. Penuh dengan harapan, flotilla ni berlayar. Tapi bila masuk je awal Oktober, suasana terus berubah. Tiba-tiba, pemintasan bermula. Dan dalam masa 72 jam je, misi tu tamat macam tu saja. Bot dirampas, aktivis ditahan. Dan jangan salah faham ya, ini bukan sekadar sekumpulan kecil penunjuk perasaan. Kita cakap pasal satu komuniti global yang terapung, hampir 500 orang dari 44 negara berbeza. Dan bila ada ahli parlimen dan wartawan turut serta, ia terus berubah. Dari sekadar satu protes kepada satu acara antarabangsa yang berisiko sangat tinggi. Ini bawa kita kepada persoalan paling besar. Kenapa? Apa yang mendorong beratus-ratus orang ni sanggup pertaruhkan kebebasan mereka untuk berlayar terus ke arah satu pertembungan yang hampir pasti akan berlaku? Jawapannya ada pada landasan moral yang mereka perjuangkan. 2.3 juta. Angka ni bukan sekadar statistik ya, ini adalah jumlah nyawa, jumlah penduduk di Gaza. Bagi aktivis flotilla ni, setiap seorang daripada mereka tu adalah sebab untuk berlayar. Mereka didorong oleh laporan-laporan daripada PBB dan ICRC yang melukiskan satu gambaran krisis yang sangat-sangat parah. Gambaran dari laporan-laporan antarabangsa ni memang suram. Ada amaran tentang kebuluran, kedai-kedai roti terpaksa ditutup, bekalan perubatan makin susut. Jadi bagi penganjur flotilla ni, ini bukan sekadar satu krisis. Bagi mereka, ini adalah justifikasi. Pada pandangan mereka, bila sistem sedia ada dah gagal, tindakan yang luar biasa macam ni dah jadi satu keperluan. Okey, jadi niat moral mereka memang jelas. Tapi sebaik saja kapal-kapal ni masuk ke perairan antarabangsa, mereka terus berlayar masuk ke dalam satu kekusutan undang-undang laut yang sangat rumit. Di sinilah ceritanya menjadi sangat-sangat kompleks. Ini membawa kita kepada soalan cepu mas yang dibawa oleh flotilla ni ke mata dunia. Misi mereka ni sah ke dari segi undang-undang? Sebab ini adalah pertembungan antara dua hak yang nampak macam sama-sama sah. Dan jawapannya bergantung pada siapa yang anda tanya. Okey, di satu pihak, kita ada flotilla. Mereka berpegang pada hak kebebasan pelayaran, satu prinsip asas dalam undang-undang laut. Lagipun, mereka berada di perairan antarabangsa, jauh dari mana-mana pantai. Di pihak yang lagi satu pula, kita ada negara yang mempertahankan haknya untuk menguatkuasakan sekatan keselamatan dengan alasan ia penting untuk keselamatan negara. Kedua-dua tuntutan ni ada asas dalam undang-undang antarabangsa dan inilah yang mewujudkan satu kebuntuan undang-undang. Hujah negara tadi tu bersandarkan pada konsep sekatan tentera laut. Ia sebenarnya satu alat ketenteraan yang sah dalam keadaan tertentu, tapi penggunaannya sangat kontroversi. Para pengkritik berhujah bila sekatan tu memberi kesan kepada seluruh populasi awam, ia dah melintasi garisan dan menjadi apa yang dipanggil hukuman kolektif dan ini adalah sesuatu yang dilarang di bawah Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa. Tapi, cuba kita fikir sejenak. Macam mana kalau bantuan tu sendiri sebenarnya bukanlah matlamat utama? Ramai penganalisis berpendapat yang objektif sebenar flotilla ni kurang berkisar tentang logistik dan lebih kepada sebuah teater. Ada sesuatu yang lebih besar sedang dimainkan di sini. Lihat jadual ni, ia tunjukkan dengan jelas yang misi ni ada dua sisi. Di permukaan, ia pasal penghantaran bantuan. Tapi kalau kita tengok lebih dalam, bantuan tu sebenarnya hanyalah prop dalam sebuah drama yang jauh lebih besar. Matlamat strategik sebenar untuk mencetuskan satu konfrontasi media, untuk memaksa satu perbualan global dan menjadikan lautan tu sebagai pentas. Kargo yang paling berharga bukanlah bekalan, tapi perhatian dunia. Ini satu strategi media yang sangat licik. Langkah pertama, rekrut nama-nama besar untuk maksimumkan kos diplomatik kalau ada apa-apa jadi. Langkah kedua, bawa wartawan sebagai saksi dan juga perisai manusia. Dan langkah ketiga, yang paling penting, sediakan video awal-awal untuk terus tawan naratif media.
Inilah caranya mereka menukar satu penangkapan yang sepatutnya satu kegagalan taktikal kepada satu kemenangan besar dalam perang informasi. Dan petikan ni merumuskannya dengan sangat sempurna. Lautan adalah mahkamah dan juga pentas. Flotila ni tak tunggu pun keputusan mahkamah yang sebenar. Sebaliknya, mereka bawa kes mereka ke Mahkamah Pendapat Umum Global, memaksa seluruh dunia untuk menonton dan menjadi hakim. Jadi, bila semua drama di lautan ni dah reda, apa yang tinggal? Apa yang boleh kita pelajari? Jom kita undur selangkah ke belakang dan lihat gambaran yang lebih besar. Sebabnya, flotila ni bertindak macam sebuah cermin yang membantulkan beberapa kebenaran yang agak tak selesa tentang dunia kita. Dan ini mungkin adalah pengajaran yang paling penting. Seperti yang dinyatakan oleh pakar PBB, tindakan sebegini tak berlaku dalam vacuum. Ia adalah simptom kegagalan yang lebih besar. Apabila diplomasi menemui jalan buntu dan institusi-institusi global gagal bertindak, rakyat biasa akan mula mengambil risiko yang luar biasa. Dan akhirnya, flotila ni mendedahkan satu anjakan yang lebih besar. Kita hidup dalam satu era di mana rakyat biasa yang diperkasakan oleh media global dah tak sanggup lagi tunggu institusi rasmi untuk bertindak. Mereka seolah-olah mengambil undang-undang antarabangsa ke tangan mereka sendiri, mengujinya di lautan terbuka. Jadi, kita ditinggalkan dengan satu persoalan yang jauh lebih besar daripada mana-mana kapal atau sekatan. Bila rakyat dan negara saling bertentangan tentang maksud undang-undang itu sendiri, siapa yang patut jadi hakim? Flotila sumut global tak memberikan kita jawapan yang mudah. Tapi ia memaksa kita semua untuk berdepan dengan soalan itu. Dan itulah mungkin legasinya yang paling kekal.